Jadi ada banyak saiz lah dalam ni. Kalau kita tengok daripada ternakan saya ni, saya akan buat satu sistem lah. Sistem daripada banyak-banyak kolam yang saya ternak ni, dalam kolam Coxman tu, antara yang terbaik itu saya akan masukkan dalam polytank ni. Dalam polytank ni ada saya buat untuk dibuat induk, dan ada juga saya buat jualan lah. Korang boleh tengok dalam Facebook saya, Talapia Mini Farm. Dalam ni juga ada yang saya buat pemakanan, jadi saiz yang besar-besar tu. Okey, ada satu persoalan daripada rakan YouTube kita ni, dia bertanyakan umur yang matang ikan tilapia ni daripada tarikh pembenihan. Okey, tarikh pembenihan ni daripada benih yang kecil-kecil itu, kita baca dia nak matang sesuai untuk dibuat pemakanan dan sesuai juga untuk dibuat pembenihan. Kalau sesuai untuk dibuat pembenihan dan makan ni, selalunya saiz antara 500 gram. Confirm 500 gram. Tak payah nak sebutlah daripada 450 hingga ke 700, tak payah. Saya spesifik terus 500 gram. 500 gram ni adalah saiz yang paling cantik untuk kita makan waktu yang matang lah, ikan matang. Daripada tarikh pembenihan tu ambil masa lebih kurang 6 bulan. 6 bulan daripada tarikh yang anak benih yang kecil-kecil itu, kita buat ternakan selama 6 bulan. 6 bulan kita boleh dapat saiz yang macam ni, 500 gram. Saiz ni memang sesuai kalau kita untuk matang, untuk dibuat pemakanan dan dibuat induk. Okey, saiznya macam ni. Saiz. Masuk dalam mulut. Okey, tak apa. Okey. Okey, untuk yang saiz 500 gram, saiz yang macam ni. Berapa lama kita kena ternak? Daripada saiz pembenihan tu kita ternak selama 6 bulan, kita boleh dapat saiz yang macam ni. Setengah kilo kita boleh dapat. Itu adalah daripada pembenihan, daripada anak benih. Tapi ada juga yang beli anak benih yang saya tunjuk tu, anak benih yang daripada saiz yang RM1. Ada yang beli 5 kupang, 4 kupang untuk dibuat ternakan dalam kolam tu. Jadi pembesaran dia agak berlainan juga. Saya sendiri pun adalah daripada saiz daripada pembenihan. Daripada pembenihan tu kita terpaksa ternak selama 6 bulan. Jadi bergantung jugalah kalau kata untuk dapatkan saiz-saiz yang macam ni. Okey, tengok ah. Okey. Untuk dapatkan saiz-saiz yang macam ni, kita terpaksa ternak lebih sedikit jarak masa dia tu, dan masa dan pemakanan yang kita bagi. Tapi bergantung juga keadaan dengan keadaan ruang yang kita ada, berapa banyak ikan yang dalam ni, macam mana pemberian makanan dalam ni, itu semua tu mempengaruhi pembesaran ikan. Ada juga yang cakap dia dah bela sampai dah 2 tahun, ikan tu dah masih besar ni lagi. Itu mungkin daripada faktor kolam dia tu, mungkin penjagaan dia, dan diambil kira daripada segi pemakanan, penjagaan air, kolam, dan faktor-faktor lain yang boleh diambil kira, yang boleh menyebabkan ikan tu terbantut pula. Okey, saiz yang cantik lah. Okey, ni saya sebenarnya saya takut nak pegang sebab tangan saya ni tengok habis luka, semuanya kena dengan duri, dengan sirip ikan tilapia. Sampai jadi okey, saiz yang macam ni, setengah kilo, ambil masa 6 bulan daripada tarikh pembenihan. Okey, saya rasa mungkin terjawab lah daripada persoalan rakan YouTube kita tu. Dia tanyakan tarikh ikan matang, daripada kita mula anak benih yang baru menetas tu, berapa lama ikan matang untuk dibuat pemakanan ataupun untuk dibuat pembenihan. Jadi saiz yang 500 gram ni sebenarnya kita akan dapat macam tu lah, lebih kurang 6 bulan kita akan dapat. Okey, kalau kata untuk dibuat pemakanan ni, sebenarnya kita tak spesifik sangat kepada keadaan saiz tu. Kalau tengok dekat market yang jual dekat luar-luar sana ataupun pasaraya dekat luar sana, saiz yang macam ni pun ada juga. Saiz yang macam ni. Saiz yang macam ni. Dijual dengan harga sekilo RM14 kalau tak silap saya. RM14. Saiz yang
jatuh dalam kolam tilapia pula. Okey, dapat balik. Okey, saiz yang macam tu. Okey, saya rasa dapat terjawablah persoalan daripada rakan YouTube kita tu. Mungkin bermanfaat juga video ni bagi orang yang lain. Kalau kita buat ternakan ni, okey, macam ni lah keadaan kita. Kalau dengan keadaan ruang yang kecil ni, sebenarnya kita boleh juga praktikan ternakan di kawasan ruang-ruang yang kecil ni. Ikan tilapia adalah menjadi salah satu daripada pilihan lah kebanyakan orang untuk buat ternakan. Okey, semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jangan lupa seberang komen semua idea, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah tu. Okey, Assalamualaikum.